Okey, kita akan mula dengan slip knot. Okey, slip knot ni. Okey, buat X. Okey. Keluarkan. Lepas tu tarik ni. Okey. Bila kita masuk hook, slip knot ni kita masukkan hook. Lepas tu kita pegang yang panjang. Lepas tu kita tarik. Nah, dia boleh jadi ketat ya. Tapi jangan ketatkan sangat. Okey. Ini dah jadi slip knot. Okey. Jadinya bila kita nak kait, kita lilit tangan, benang kat tangan supaya kita boleh control ya speed kita. Kita punya bukan speed, strength kita. Okey, ni ya. Lepas tu ibu jari dengan jari hantu ni kepit yang slip knot tadi. Nampak? Bila tu saya boleh tarik. Saya tekan ni, saya boleh tarik. Bila terunjuk ke atas, saya boleh tarik benang. Okey. Jadi kita akan buat 4 chain untuk jadikan ring. Okey ya. Lilit. Keluar. 1. Okey. 2. 3. Dan 4. Okey, ni 4 chain. Okey, lepas tu bila kita nak buat ring, okey, kita masukkan, nak buat slip stitch kita masukkan kat sini. Okey, masuk dulu. Bila dah masuk macam ni, lepas tu tak apa, terpusing-pusing pun jangan risau. As long as kita jadi ring dia. Okey, lepas tu kita pun tarik. Masuklah macam mana pun asalkan ni nampak ring. Ni dah ring kita.